Nak letak phone, letak atas ni, tarik sebelah tangan je. Ini phone holder yang murah, tapi ada satu kelebihan dia yang aku suka. Kalau kau tengok kotak dia macam ni. So kau dapat holder ni, batang dia ni besi. Lepas tu phone holder dia ni plastik. Itu dah kekurangan dia. Tapi dia ada getah tepi ni. And then satu kelebihan dia ada quick release. Nampak ni. So nak keluarkan handphone senang, tarik je macam ni. Ada phone holder kau kena pusing-pusing macam tu, letih. Yang ni tarik je macam ni. Senang nak keluarkan handphone. Cara pasang mudah je. Dia siap bagi extend ni. Tapi yang ni size untuk side mirror yang kecil. Kalau macam LC, side mirror dia besar sikit, kena cari yang besar sikit. So pasang kat sini. Macam ni. Pusing. Macam biasa. Kita try bunyi quick release dia. Contoh kalau kau letak handphone ni, lepas tu kau adjust, ketatkan sikit, bagi ikut size dia. Kau ketat tu jangan ketat sangat. Ketat tu agak-agak, bagi supaya dia boleh slide keluar macam ni dengan mudah. And then nak ketatkan lagi, baru tarik klip ni. Pap, settle, dah kuat. Tak jatuh pun korang, nampak? So senang untuk rider-rider delivery tu, nak keluarkan phone, just buka je ni, pap, tarik. Tak payah nak pusing-pusing dah. Nak letak phone, letak atas ni, tarik sebelah tangan je. Simple kan? Tapi ni murah tau. Kau jangan anggap kualiti dia solid gila. Yang ni murah, plastik. Batang ni je besi. Kalau tak percaya, kau boleh check harga dia dekat link bawah tu.